Bolehkah saya kehilangan lebih banyak wang daripada deposit dalam akaun forex saya? Ya, Anda boleh kehilangan lebih banyak wang daripada yang Anda deposit dalam akaun forex Anda. Terdapat beberapa cara Anda boleh kehilangan lebih banyak wang daripada yang Anda deposit. 1. Leverage. Leverage membolehkan Anda meminjam wang daripada broker untuk meningkatkan kedudukan pasaran Anda. Contohnya, jika Anda mempunyai leverage 100, Anda boleh berdagang $100 dalam pasaran untuk setiap $1 yang Anda deposit. Walaupun leverage meningkatkan potensi pendapatan, ia juga boleh mengakibatkan kerugian yang ketara jika digunakan secara tidak wajar. 2. Volatility pasaran. Pasaran forex boleh menjadi sangat tidak menentu dan menyebabkan pergerakan mendadak atau penurunan harga dalam pasangan mata wang. Jika Anda tidak menguruskan dagangan Anda dengan betul, pelaburan Anda boleh dikurangkan dengan cepat. 3. Pengurusan risiko. Kekurangan pengurusan risiko yang betul boleh menyebabkan kerugian. Ini termasuk menggunakan pesanan henti rugi, terlebih urus niaga atau terlalu panjang kedudukan. 4. Faktor psikologi. Tindak balas emosi seperti ketamakan atau ketakutan boleh mempengaruhi keputusan perdagangan Anda, yang membawa kepada ketidakpastian yang mengakibatkan kerugian. Untuk mengelakkan kerugian yang serius, adalah penting untuk mempunyai pengurusan risiko yang kukuh dan mengikut undang-undang pengurusan wang yang betul. Lakukan penyelidikan Anda tentang perdagangan forex sebelum memasuki dan bekerjasama dengan broker yang dipercayai yang menyediakan pendidikan perdagangan dan sokongan yang sewajarnya. Terima kasih kerana menonton video ini.